Okey, baik. So ini video nak tunjuk cara pakai prompt daripada Genly Video Generator Part 1. So semua ada 3 part, semua ada 30 style video. So kita perlu hanya upload gambar produk. Okey. Wajiblah boleh upload dekat sini, upload media ni. Okey, daripada kita punya komputer, PC ataupun handphone. Okey, katakan saya dah ada product sheet ni. Okey, sebagai produk saya. Lepas tu karakter ni optional Kalau awak nak set karakter sendiri, awak upload lah. Maksimum 2 ataupun 1 Lepas tu kita cerita sikit pasal produk kita lah. Kasut mantap dan best. Okey, lepas tu ni detail panjang ke pendek terpulang pada awak. Lepas tu awak hanya pilih gaya visual. Okey, part 1 dia ada lebih kurang 10. Okey, so katakan saya ambil drama suami isteri. Lepas tu durasi lah. Okey, durasi 10 saat contoh. Lepas tu saya tekan sahaja jana video iklan. Itu sahaja yang saya perlu buat. Dan akan automatik yang awak tengok sekarang, video akan keluar. Okey, so kita nampak. Dia automatik. Tak payah kita tekan apa-apa. Okay, sementara dia play tu kan, saya hanya perlu upload gambar, produk. Kalau boleh upload product sheet. Letak tentang produk. Pilih gaya visual. Pilih masa, tekan jana video iklan. Dah, settle. Okay, so sementara tunggu ni, dia pun bagi sekali dengan caption untuk TikTok, Instagram. Okay, ni ayat posting korang lah. Selepas dah siap nanti, awak hanya perlu tekan sini. Dia akan automatik cantum video dan automatik download masuk dalam laptop, PC atau handphone awak. Okay, boleh pakai kat handphone, tapi cuma perlu guna desktop side. Nampak? Nampak? Automatik kan? So, awak nak download satu-satu scene pun boleh. Boleh download. Boleh play dulu. Okay. So, boleh download terus atau paling senang tekan ni. Download video penuh. So, dia akan automatik cantumkan. So, itu sajalah. Straightforward. Benda ni kena pakai dalam Google Flow. You kena ada account Google Flow. Kredit percuma boleh. Kredit yang pakai 18 bulan Geo Plan boleh. Kredit official boleh. Janji kredit Google Flow. Itu saja syarat dia. You tak perlu ada sistem lain pun. Tak perlu ada ChatGPT, Gemini ke apa whatsoever. Google Flow saja. Dan kredit pakai kredit Google Flow you. Okay, so sistem ni you tak payah top up dah. One time saja cost untuk memiliki sistem ni. Nampak? Dia terus automatic download Okay, so sebenarnya boleh je kita cut tadi kan. Kita boleh adjust balik sikit-sikit dalam CapCut. Okay, sikit je tadi boleh potong dekat CapCut. Okay. So, time by time sistem ni akan improvise lagi lah. Okay, itu saja. Kita akan stay tune, akan ada video-video seterusnya. Thank you.